Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malani dan salam sayang semua. Welcome back to my channel. For today's video, it's actually my last day internship and it's also my first court assignment. But in today's video, there's not much footage for the court assignment because I'm doing like another video for my company. So check out the video. I'm putting it on the description box down below. Without further ado, let's enjoy the video. Muzammil, update. Pukul 5.86. Kau naik public transport je? Apa? Naik public transport MRT. Itu dalam Putrajaya. Aduh, cepat. 6 Kenapa? Ada apa? Tutup mata. Ni boleh record? Boleh. Ni. Bagi tangan ke sini. Satu tangan je. Nak tangan kiri dan kanan? Tangan kanan, afdal. Okey. Tutup mata, okey? Tutup mata, okey? Apa bulu-bulu ni? Dah buka ke belum? Dah boleh buka ke belum? Ya, apa ni? Sekarang sini. Comel. Awak buat? Awak kena free hair. Free hair day tu. Free hair day tu. Welcome to the club. Ya, baby. Jangan balik-balik, Bi. Okey. Thank you so much. Kenapa pilih colour ni? Explain, please. Sebab arahkan. Okey. In biru melambangkan ketenangan walaupun dia bukan tenang. Kuning melambangkan keceriaan. Yay! Samakan warna biru. Terima kasih 67. Terima kasih sahabat. Oh, kita apa macam mana? Terima kasih. Terima kasih. Sahabat juga. Terima kasih harimau kau. Lagi macam ni, lagi sekali. Sahabat sejati. Lagi sekali ya. Arah salah. Arah salah. Memang. Kau memang. Okey, lagi sekali. Terima kasih harimau. Kau memang sahabat sejati aku. Okey. Harimau. Rock. Thank you, Mimin. Kau sampai ke weh? Mus. Semalam. Dia bagi inilah dia yang aku kena pegang aku tak berat bodoh ni. Aku tak ni. Tengok ni. Tapan. Weh, nah. Okay, ini kau punya satu je. Aku bagi stokin. Aku perlu kasih token sekarang. Terima kasih. Ini Waina sampai ke atas kan. Sama 67. Yang ni bagi Zaza. Okay, Zaza. Hadiah pertama aku ke sini. Hadiah pertama, hadiah kedua. Saya bagi arah ni. Nanti kau buka tak? Bye bang, hari ni hari last day saya. Ni betul-betul hari last day. Nangis sikit. Nangis lah sikit. Nangis lah sikit. Ini hari betul. 30 hari betul. Ini hari betul saya last. 30 hari bulan hari ni. Oh. Okay. Ini hadiah empat. Last, okay? Hari ni memang last day. Thank you. Semoga maju jaya. Kenapa nak juga terus? So ni kaki aku kau makin masam lah. Bodoh. Sebab lemon. Jangan macam tu. Maksud tersirat tu. Tak ada. Aku masam Oh, terkantai. Ai? Alamak, ai kantai. Dekatlah sikit. Saya pergi dekat. Anyang lah saya. Jalan-jalan. Teka-teki satu bang. Ikan apa yang berasal daripada Pulau Pinang? Ikan apa? Ikan apa? Yang lupa siap? 5, Tak tahu pula. 4, Tak tahu, geng. 3, Give up. 1. Ikan sodak. Kenapa? Tahu dah. Sebab dia ikan taudak. Tahu dah. Kenapa? Terima kasih. Comelnya. Tak. Saya last day juga. Terima kasih Kak Ayu. Sangat Saya tahu comel. bila saya last day, okey? Nangis. Kau rasa kau. Match-matchy lah. Warna baju. Oh. Tudung pun. Stokin pun kedot. Oh, tak. So, dia pakai itu. Ni hadiah Nisha bagi. Tengah lapar. Silakan makan terus. Tetapi kan memang kita kena makan terus. Okay, rolling. Sangat lembut. Look at this. Squishy. Bagaimanapun, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sedikit pun tidak memberi reaksi kecewa, malah menerima keputusan itu dengan hati yang terbuka. Kita tunggu Macam mana? 13 bulan nanti. Okay. Penutup dia best sebab Sama, dia eh? tu bunyi motor. Masuk pula.
Sedap nak. Sini. Ya Allah. Tiramisu. Okey. Makan semua. Nak semua habis kan? Habiskan semua. Mus. Macam mana? Cakap sekarang sebelum jangan tenang lagi, cakap sekarang. Wow. Dah, okey, baik. Okey. Semua macam mana? Wow. Masuk hook. Dia dia pun dah nampak kata kan. Wow. Betul ke? Nampak. Hi guys, hari ni hari last day saya dekat office dan sekarang ni saya nak unboxing hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada saya. Ini satu dari Kaira. Ini lagi satu daripada Kak Ayu. Tadi Isha bagi mochi, ada 3 ketul. Dah kenyang, masuk dalam perut. Bismillah. Wah. Kak Ayu. Kak Ayu bagi buku. Kak Ayu bagi buku. Seronok. Tahu kan aku memang suka buku. Abang Apple pun bagi buku. Dekat sana lah pula. Satu. Kak Ayu bagi tudung. Ini mesti tudung bawal. Nak kena buka ke? Kita buka untuk korang. Eksklusif. Wow. Terima kasih Kak Ayu. Ini hadiah daripada Kaira. Oh, comelnya. Tak apa, dia akan tahu sebab dia akan tengok video ni nanti. Dia bagi tudung juga. Ni tudung. Take care and good luck always. Love, Kaira. Comelnya. Bagi tudung. Wow, look at this guys. Unboxing 5 segi tudung. Tada. Wow. Seronok, ada 2 tudung sekarang. 2 tudung baru. Terima kasih Kaira. Love. Tak nak nangis, okey? Jangan nangis. Dia apa? What is this? Kau rasa apa? Buku juga. Ya dong. Rasanya buku kecil. Bismillah. Tak. Seronoknya. Dapat lipstick dengan hand sanitizer dengan mask. Banyaknya mask. Banyaknya. Ada 3. Wow. Thank you Kaira. Love you. Okay dah. Kenapa buka kereta? Kenapa? Kenapa buka kereta? Assalamualaikum. Wow! Comelnya. Kau buat ke? Tak buat. Kau buat? Kau buat? Ya. Kau buat sini. Comelnya. Kau buat? Ya. Boleh ambil gambar. Allah, comelnya. Comelnya. Janganlah macam tu gila. Kau. Wih. Takkan aku daripada pagi macam ni. Aku tak boleh baca lah. Tak boleh. Alhamdulillah. Tak suka. Thank you. Marah. Thank you sebab selalu jadi vlog. Vlog so. Thank you sebab waktu langkahwi tu kau yang atur semua. Kau memang kakak yang terbaik. Sialah kakak pun. Thank you kak. Adik. Fakrul. Ini detik-detik terakhir dengan aku ni.
Hari ni hari last. Ini confirm last. Tak tipu dah. Ya. Sebab aku nak bagi hadiah ni. Aku nak ni. Tak boleh. Ini hadiah kau. Benar apa tu? Pisau. Mangga ke mangga? Oh, tengok. Ini aku bagi tahu. Aku tak Terima kenal kasih, kau. terima kasih. Sama-sama. Ada kata-kata terakhir untuk aku. Cuba kata-kata kan di sini. Kau bukan nak meninggal pun, kau dah masuk degree je. Tak Kalau aku bagi memerlukan stokin. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Masuk apa? Kau masuk apa? Aku malah bagi record Cik Sadiq bagi tadi. Oh ya. Tapi aku akan balik lambat. Pasal Bini dia ada? ada bini belum lagi. Oh, belum ya. Kesian dia. Tapi aku tak. Tengok sikit dari belakang. Yo. 6, 7. Sakai. Selfie dengan aku satu ni. Phone aku kat belakang tu. Cepat. Okay. Dia sentuh kau. Dia siapa je? Tak Dia buat malu aku. Buat malu aku. Dah tegak. Sekejap, sabar. Tunggu sini. Aku sedang cakap babai dekat kafe. Dah lama tak kacau dia. Dan ini ada dah. Tolong nangis. Tolong. Kita mau bagi stokin juga. Bagi stokin. Lain corak Terima kasih. Good luck for your degree, Ara. Thank Semoga you. tak jumpa lecturer yang Ara. Siapa yang buat dia ni? Nak you. Ini kali terakhir Isha Sandar dekat aku. Kat dalam office ni je. Apa-apa pun yang terakhir semua dekat office ni je. Aku bukannya pergi London pun. Aku dekat Keramat je. Keramat, tolong diam. Keramat tolong diam. Bagi cerdas bercakap. Ceras, hari ni ke hari terakhir Keramat dekat bangsa? Okey, keramat bercakap. Keramat. Cerdas bangkang. Oi. Waina. Kau suka pakai stokin aku bos? Stokin ni aku bagi. Betul. Macam ni pun stokin ni. Kalau dia buat sale baju di murah-murah. Ini manusia paling bergaya. Semua satu-satu sini. Bukan situ, sini. Sini. Nampak semua orang. Ambil seorang-seorang ke ni? Tak, semua. Semua. Beratur-beratur. Tapi nampak satu-satu dengan Oh, gaya faham. Memang macam mana? Dia macam ni, kita kamera sana, semua macam ni. Mantap tu. Macam cover album. Ha. Nak gitu lah. Cepat-cepat weh, aku tinggal dengan hati ni. Come on. Ada yang lagi dah gelonggang. Saya hati 3 sampai 10. Pergilah nanti. Sini, ada sini. Arah sini nanti. Belum nampak ke? Hello. Nampak sikit kat tepi. Pada 9, 8, 7. 7, 4. Arah kira 1, 2, 3. 1, 2, 3 semua 6, 7, okay? Mana boleh? Arahkanlah sendiri. Angkat dalam kali, okay? 1, 2, 3, bye semua. Oh, dah off. Saya nak sambung. Syah. Hai, aduh rasa Cucu. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kamera. Happy birthday to Arabatu. Happy birthday to you. Thank you. Kali saya dah nama tau. Okay? Nama kau ni. Ini paling rahsia ini. Tak ada rahsia, buka je. Tak ada. Wow, what is this? I don't know. Wow. Kenapa dono? Ada. Oh, apa buat? Taklah. Taklah. Comel, terima kasih. Cuba explain kenapa warna hijau dan pink. Sebab aku suka yang warna bukan-bukan. Beginilah. Thank you. Beg besar. Memang seronok. Thank you Kak Liz. Ya Ras, selamat. Aku suruh kau ni sebulan lagi tak nak? Tak nak 6-7. Sebulan masalahnya free tau. Ha. Daripada kau tak buat apa-apa 3 bulan.
Bayar cari duit bang. Bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Jumpa lagi esok. Bye cik. Selamat bercuti. Jumpa lagi esok. Tak. Thank you boss. Record lah balik. Tengah rekod tu. Record. Dari tadi rekod. Alah comel. Kenapa warna merah? Explain. Mana? Ini tiru jawapan. Ini tiru jawapan. Itu memang jawapan aku. Dia yang tiru. Ya. Oh. Harap, mesti harap. Itu apa pula tu? Okey ke warna ni? Okey je. Tapi tak nampak lah kan? Macam nak pergi kafar, tahu kan? Ni. Pergi mengaji. Ya. Ini memang legend. Saya minta dah berbulan-bulan. So dah tak jumpa dah. Name card dia. Jangan main. Name card. Terima kasih akak. Jadi macam ni. Sampai tu ayam pun. Sampai macam abang mu. Cerai. Apa tu? Stay. 1, 2, 3. Video ke? Gambar. Alah, matilah video. 1, 2, 3. Ya. Kenapa video blur? Android doh. Sorry doh. Mencari seorang Gen Z YouTuber yang berjaya. Okay Ara, macam mana? Hidup mesti. Tahu tak, aku macam cari ikat untuk Ara tau. Semata-mata. Sampai kad dia. lagi aku tanya, kenapa cari ikat TV3? Okay, kad ni nak beritahu dah tak ada dah Ni dinosaur dah. Logo ni okay, sekarang dah keluar logo Media Prima dah. Dah tak ada. So ni khas untuk Ara. Walaupun buruk Ara. Itu Ara. Thank you kak. Good luck. 16. 161. Tak ada. 162. Yep. Betul. 162. 162. Sama-sama. Terbaik doh je. Sama. Boleh aja. Cari kerja lain. Jadi model boleh? Hai semua. Ini adalah keberadaan aku balik kerja hari ni. Sebab hari ni hari last day aku di Media Prima Berhad. Oh, terima kasih. Kamu. Jangan kesian kat saya, okey? Sebab esok saya datang lagi. Sebab esok sebab tertinggal borang. So, esok akan datang lagi. Memang. Balik dah. Seperti dihalau daripada kerja.